Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Saya Angelina dari tim BPSS SMKT NPD. Bersama kami hari ini 25 Mac 2025 dalam majlis peluncuran program penubuhan Galeri Malaysia Madani peringkat Sekolah Negeri Sembilan. Menyemai nilai membentuk generasi madani. Tetapi juga mempunyai jati diri serta semangat patriotisme yang tinggi. Saya juga ingin menyuruh kepada semua warga SMK Tanah Merah agar menjadikan galeri ini sebagai sumber inspirasi dalam membina masyarakat yang lebih bertanggungjawab. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya. Lisan guru kanan-kanan mata pelajaran, guru-guru, pengawas-pengawas sekolah serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum. Bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat. Madani tu is like you memandang ke hadapan, like we are moving forward. Madani ada bermaksud kesejahteraan bukan sahaja dari segi kesihatan tetapi juga dari segi ekonomi, cara kita berfikir. Terus meyakini Malaysia Madani, ayo seluruh anak bertiwi, sembarakan Malaysia Madani. Bersama kita pada pagi ini Pegawai Sahabat Sekolah Cik Nur Syazana binti Taib, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Porisen. Saya ada satu soalan. Apakah harapan penubuhan Galeri Malaysia Madani ini? Okey, sebagai pegawai sahabat sekolah, harapan saya ialah supaya pelajar-pelajar SMK Tanah Merah dapat tahulah bagaimana apa yang ada dekat Galeri Madani ni, terutama 6 teras. Dan saya mohon juga pelajar-pelajar SMK Tanah Merah supaya lihat apa yang ada dekat Galeri Madani, rasai dia, ambil segala aktiviti dan tahulah apa sebenarnya yang kita tahu mengenai Madani tu. Okey? Jadi itulah harapan saya lah. Baik, terima kasih. Apakah yang anda rasa tentang pelancaran Galeri Malaysia Madani ini? Sebenarnya saya berasa gembira dan juga bangga kerana sekolah kita melancarkan program Galeri Madani ini. Sebenarnya Galeri Madani ini bertujuan untuk memupuk patriotisme dan juga perpaduan antara rakyat di Malaysia ini, sebab Malaysia, negara kita mempunyai pelbagai kaum dan juga pelbagai kebudayaan. Sebab tu saya rasa banggalah. Itu sahajalah. Bagaimana galeri ini dapat memberi manfaat kepada anda? Pada pendapat saya, Galeri Madani ini memberi manfaat kepada saya dari segi perpaduan antara kaum dan menjadikan saya sebagai seorang pelajar yang baik di masa depan. Terima kasih. Sekarang bersiaran majlis perasmian dan peluncuran Galeri Malaysia Madani Sekolah Peringkat Negeri Sembilan secara maya. Majlis ini dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Ayo kita saksikan. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan kondisi dan selamat. Kedua, bantuan pendidikan untuk anak negeri Sembilan, bantuan keuangan bagi nampak beasiswa dan insentif. Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini. Tiga, pemerkasaan pendidikan teknikal dan vocational Tibet. Kerajaan turut memperkukuhkan institusi Tibet bagi menyediakan Madani untuk semua masyarakat, untuk semua anak. Malaysia Madani.
Apakah yang anda dapat dari majlis perasmian Galeri Madani ini? Pada program ini saya tahu masuk Madani. Apakah yang anda dapat daripada program perasmian Galeri Madani ini? Melalui program ini, saya berharap saya dapat menjadi pelajar yang lebih baik. Apakah yang anda dapat daripada program perasmian Galeri Madani ini? Daripada program ini, saya berharap kalangan pelajar akan lebih bersatu padu.